Disebabkan aku punya akaun ni banyak kepada student-student yang bajet perfume dia bawah RM40. Aku je beli satu brand ni, brand lokal kita. Nama dia adalah Lasso. Dan aku beli perfume dia yang best seller dekat showcase Lasso tu, iaitu nama dia Thunderbolt yang dupe kepada Cobalt Bad Boy. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, wow. Besarnya punya botol. Dia punya kotak dalam macam ni tau. Okay. By the way, ni first time tau aku bau Cobalt Bad Boy tu. So aku tak tahulah bau dia macam mana. Tapi daripada segi notes dia dan across dia, aku boleh kata dia bau yang aromatic, sedikit spicy and oh, macam rasa cun, lawa. Sedapnya. I like this. Dia ada bau masam plum, tapi ada same time aku boleh rasa manis-manis plum macam tu. Dan ada macam aromatic punya bau lah lavender tu. Tapi nak kata bau spices pepper tu, tak ada. Saya rasa okey. Daripada segi botol dia, boleh lah. Untuk 50ml ni satu botol besar tau. Okay, saya rasa okey, opening okey. Dry down aku tak tahu lagi. Tapi untuk SPF performance, aku tak tahu lagi. So ni adalah review untuk dia punya opening dia sahaja tau. Dan ni adalah aku punya opinion tentang Thunderbolt daripada Lasso local perfume kita.